daripada jauh je. Mana Kak Ika? Kak Ika yang ni kat belakang. No, dia tunjuk dah. Tengah tunjuk dah. Ya, lagi dia. Bukan dia lagi dia. Semua nak bergambar. Tak ada request dah. Request. Oh, request. Diorang pun nak masuk check-in dah. Yang salah dah janji. InsyaAllah. Tak apa, saya faham. Terima kasih sebab faham. Korang? Dah dekat dah korang? Nak bantu Aizah tak? Haji Henry bin Hasti. Bibi. Aku nak Nak split. Wow, kau main. 1, 2, 8, 6. Semua nak tengok ni diorang. So, siap untuk bawa mereka. Fi, jangan dekat sangat, Fi. Nak tengok juga ke? Kak Ika di belakang. Kak Ika jadi introvert. Ni terus ke Mekah ke? Ya, betul. Kalau diorang akan terus ke... diorang taif dulu, lepas tu baru Mekah. Okey, taif dulu, baru Mekah. Aku ikut orang. Semoga dimudahkan urusan. Amin. Kesanan kat Aizar. Kak Ika jadi terus dah jawab. Okey. Korang, tak apa ke saya live tunjuk dia orang? Tak salah ke? Kaki je. Flight pukul berapa? Pukul 2 suku. Pukul 2 suku sampai sana pukul berapa? Subuh sampai sana pukul berapa? Pagi lah. Oh, kita tak tahu flight detailnya. Tapi pagi lah. Pagi. Diorang akan subuh dekat atas kapal. Tak ada Kak, sebab Kak live depan. Kan macam nunjuk-nunjuk sangat saya live depan diorang. Tak, beza masa Malaysia dengan Saudi 5 jam. Malaysia lagi cepat 5 jam daripada Saudi. Cuma sebab so saya tak boleh nak pastikan pukul berapa diorang sampai. Diorang dapat sponsor ke tak tu saya tak pasti. Yang tu saya tak pasti. Kalau sampai 10 Malaysia, maksudnya pukul 5 pagi lah diorang sampai. Jadi salam kat Ika, insyaAllah. Tunjuk kat Ika. Dan kat sini korang. Saya tak berani nak tegur. Jangan mengharapkan perkara itu tau. Saya berani tunjuk ni je. Alamak, janganlah suruh saya tegur. Macam mana ni? Untuk mana? Tak klik betul-betul ke? Boleh ke kalau nak bawa tripod? Boleh, tak ada masalah. Nak bawa tripod tak ada masalah. Ya. Janganlah kecewa. Saya minta maaf. Korang panggil lah. Semoga dia dengar suara korang. Ya Allah, minta maaf. Saya memang tak boleh nak bertegur. Saya takut. Bagi kan mana aku punya value. Mana Sembilan kat Rosie tu. baby dia apa ni? Sembilan kat Rosie tu. Mana lah. Dia tunggu kau kat mana. Ya Kak Jab, saya dengar baru dapat accident.
Lagi Kak Jen sakitkan korang. Ni dia orang request we share. Syah Alam kat mana office dia? Tak tahulah spesifik. Korang boleh je Google. Tadi pun dia dah balik dah. Pengurus dia dah balik dah. Baru je tadi dia ada kat sini. Private berapa bergantung juga kepada cawangan tersebut buat berapa. Kena tengok juga. Kak cepat sembuh, amin. Yang pakai tudung hitam 2 tu Kak jangan Kak. Ya betul. Yang pakai purdah tu. Ramai dia pakai hitam kat sini. Dah ternampak dah. Purdah tu. Salam pada Ustaz Falah. Sahabat masa kecil depan. Alamak, Ustaz Falah tak ada kat sini. Kita jarang. Kita orang jarang nak jumpa Ustaz Falah. Abah, ya malam ni Abah jadi GL. Mana Abah? Aku tak nampak Abah pun. Abah dah gerak. Abah dah gerak dah. Package berapa? Package yang kalau Saudi Airlines dia bermula 6970 untuk bilik berempat. 12 hari 10 malam. Kalau kata 9 hari kita baru mula 5970. Macam orang pergi malam ni 12 hari 10 malam lah. Lakinya siapa yang pergi dengan The Helms betul. Ni private trip Rawang dia dah lama dah rasanya dia orang promote. Ada yang ini je dah ada 2 bas. Rezeki mereka betul. Sekali mix ke? Kalau ikut pada package. Kalau kata 6970 tak termasuk makan. Okey, yang 6970 tak termasuk makan. Dia ikut pada package. Saya nak Sabi tahu details. Boleh je ambil kuning kan rasa kat tepi ni. Kuning ke biru? Saya tak pasti. Tapi ada kat situ. Korang boleh je isi dulu detail kat situ. Nanti kita orang akan wasabi lah. Okey? Tak pun ambil nombor kat bio pun boleh. Kita orang tak pergi tahu. Kita orang kat sini je. Kita orang sampai sini sahaja. Kita kat sini je. 12 hari 10 malam Kak. Ya betul. 12 hari 10 malam. Hotel Mekah di mana ya? Bergantung kepada package juga. Kita ada yang 1.5 km, ada yang 350 meter, ada yang 50 meter juga. Tengok kepada package lah. Kuning. Kuning? Kita ambil kuning ke? Bukan kita ambil biru rasa kuning sebab yang baru. Yang baru dia macam nanti kita akan ikut sampai belakang. Sampai dia nak turun nanti kita akan ikut. Korang jangan risau. Cuma saya tak berani nak tegur-tegur. Tapi insyaAllah lah saya akan cuba sehabis baik lah. Tapi saya tak janji tau korang. Jangan mengharapkan. Terima kasih. Kak pergi kat Ketak. Saya kat sini je. Saya sampai sini je. Saya tak ada rezeki lagi untuk pergi bersama. InsyaAllah korang doakanlah. Kata saya tegur kat panggil je. Sama kan? Kan kesama tu. Cuba depan. Saya boleh sampai sini je. Ni dah nak keluar dah. Saya dipakar. Tengah berbual-bual. Okey, sabar tahu korang. Selfie Kak. Saya dekat belakang ni agak nampak tak? Tak baik mengganggu kan. Kita ke tepi lah kan. Korang senyum. Nanti korang senyum insyaAllah boleh nampak sikit-sikit kat sini ni. Tak nampak lah. Minta maaf korang kalau terpause, bateri tak ada dah. Tanyalah. Boleh tak kita nak ambil gambar juga? Lepas tu minta hai. Kau nak ambil gambar dengan dia orang ke? Cakap dengan Izzah. Tadi kau ingat? Taklah, aku cakap je.
Cakap lah cakap Aiza nak ambil gambar dengan dia orang. Kalau dia nak Cakap dengan Aiza tu nak. Pernah lagi ke? bagi ucapan sikit ramai kat dalam ni. Masya Allah. Korang tak tidur ke? Okay, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sudah bertahajud dan qiyamulail. InsyaAllah bersama-sama. InsyaAllah jangan lupa untuk ikuti TikTok Kak Ja dan juga Hazwani Helmi. Kita akan buat live nanti insyaAllah. Banyakkan doa amal tahun lepas ni. Kalian yang menonton ni pula dapat join umrah Insaf Travel Cawangan Rawang. Cawang. Dia akan 1 pagi begitu. Ya, subhanallah. Tapi diorang ni memang best lah. Oh, you. Bom. Masya Allah. Ni jujur dari hati ya. Masya Allah. Nanti kita akan ceritakan buat video nanti. Korang akan tahu lah apa keistimewaan Insaf Travel Cawangan Rawang. Tapi diorang punya yang pegang kamera. Ya, kulit semua Masya Allah. Senyuman pun kita describe pula orang yang pegang kamera. Single lagi ya? Oh, digelak lah saja. Orang tak boleh nampak ilmunya. Oh, single ke semua ni? Alhamdulillah single. Aiman single? Single. Oh, ni je jawabnya. Ni meragukan jawapan mereka. Oh, ya. Salah macam ni. Okey. Kita akan bergambar ni kat Kak Ja. Kita akan hantar. Terima kasih. Okey, jom kita ikut sama. Okay, saya dah cuba sedap upaya dah korang. Terimalah secebis. Kita akan ikut ke belakang, Sama-sama. Tadi tak lari dan kat rumah saya je. Itu tu saya. Cepat. Kau hilangkan peluang. Semua orang nak bergambar dah sekarang ni. Terima kasih sama-sama. Kerja. Sama-sama. Kau jangan cakap terima kasih, tak apa. Dia macam dah alang-alang. Semua orang nak bergambar dah. Iman. Asal nak Iman? Apa? Mau apa nama musuh? Kak, tak ada tekan. Apa tadi bang? Kan masuk. Kimran. Besok. Tak dia. Pak Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Tak apa tunggu aku. Ya, dia Helmis. Semua dah nak turun dah. Ni dah lambat dah ni. Thank you Kak Sarah, sama-sama. Diorang dah tegur tak korang? Kita dah tegur dah tadi dah. Diorang pun dah berborak. Nanti korang bolehlah follow TikTok dan akaun diorang semua. Nanti diorang akan share juga perjalanan diorang. Bye. Jangan pergi insyaAllah. Tadi jumpa orang tadi apa orang ni? Abang.
Diorang buat live tak? Yang tu saya tak pasti diorang buat live ke tak. Saya nak teredah. Boleh lah ni. Asperaka, ada apa-apa minta pertolongan. Turun mana? Saya tak ikut. Saya kat sini je korang. Saya membantu yang kat sini sahaja. Saya tak ikut. Saya terdepan sangat pula. Comel je. Okay, kita kejar. Lihat tu mana ni? Ya ke? Abah tengok escort. Bye. Saya tolong lambaikan dah. Hantu lagi aku. Jom sini pergi kat bapak saya. Habis dah. Saya rasa tak boleh nampak dah kalau saya pergi sana pun. Sampai sini je lah korang. Sini lagi nampak berbanding Betul. Kalau sana tu memang dah tertutup dah. So sampai sini je lah korang. Diorang pun dah nak masuk dah. Kena round. Tak boleh tinggal.